Cari lokang pula dah. Lewat dah hai petang boleh nak garik dah. Kalau cari dari pagi baru banyak boleh lokang. Kita toreh atau jumpa dah tu lokang tu. Tu dia. Kita toreh-toreh. Aduh, dengar basuh dulu belaka seluk-seluk lokang ni sampai bersih. Lepas basuh, kita pun dalam beseng. Nak rendang je dulu. Rendang lokang. Mak ayam apa boleh ada lokang sebakar ni? Bapa royak kakunya dia bakal atas zinum. Mak ni royak salah, tak royak salah. Bebe ah. Gini kali dah sikit bakal nak garik boleh dah ni. Oh, lama nak bakar ni nak kira je berapa putih ni. Nak kira buat madak apa? Kita rebus lokang dulu. Nak masuk dapur ke tu? Selawat lu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lokang kita terbuka dah. Boleh akak. Kita nak buat sambal lokang pula. Blender bawang merah, bawang putih, kunyit, halia, kuah, serai dan 5 puruk. Bismillah. Gula dulu, Mak. Misang, kacang, gula, aji, garam. Sambal kita masak dah. Susun siap-siap lokang dalam sarang ya. Kita nak bakar je kat gigi. Susun lokang atas bara. Bubur sambal atas lokang. Sekejap je bakar. Boleh angkat lalu air masuk dah ni. Siap bakar lokang sebadang. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah. Lalu bersumpah Sidina Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Lokang kita nak masak dah. Siap lokang talang kedua. Lokang bakar siap. Bismillah.